Okey semua, kepada sesiapa yang ada tengok video Afif yang baru post tadi, okey, tak apa, saya maafkan. Untuk kes ni saya maafkan. Dan cakaplah awal-awal macam mana channel saya boleh naik tu, cakaplah. Saya confused sebab takut macam tu lah kan. Rupanya Afif rupanya nak tahu macam mana channel saya boleh naik kan, channel aku boleh naik. Dia simple. Afif kena rajin upload video setiap hari. Tak kisahlah kalau Afif tak sekolah ke time ni, memang kena rajin. Tapi kalau Afif keberatan nak upload banyak video kan, 10 video satu hari, Afif boleh, kan ada YouTube kan ada yang setting schedule kan, schedule time. So Afif boleh lantai lah, tunggu video tu upload dengan time tu tepat. Faham tak? Macam tu tau, Afif upload video tu pukul 12 kan. Schedule pukul 12, nanti Afif tunggu je lah. Nanti dah dia post sendiri nanti. Macam tu. So untuk semua, kes abang dengan Afif dah selesai dah sebenarnya. Dan abang pun nak minta maaf jugalah sebab abang ada terkasar juga ke apa ataupun mungkin lah Afif tak setuju dengan cara abang, tapi Afif nak tahu cara abang naik tu kan. Kena rajin upload satu. Itulah paling rajin lah. Tapi badan jangan lupa lah. just rajin upload video and buat video apa yang kita suka. Macam abang buat video kucing, Ciko. Macam tapi style Afif nak buat video 10 video tu apa? Video Afif buat random kehidupan Afif seharian ke, video hamster ke, video makan, mukbang ke apa benda. Itulah. Buat je Afif, InsyaAllah. Macam tu lah cara dia lah. Kalau Afif tak nak, tak apa, abang tak paksa pun. Saya tak paksa. And itu je lah. Okay. And abang nak cakap kes ni pun dah selesai dah. So yes. Okay, thank you dah tengok. And Afif dengar lah ya. Abang nanti tag ya. Ni abang dah tag nanti ya.